Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Masri Muhammad Channel dalam siri Malaysiaku episod yang ke-60 kali ini. Semoga negara kita Malaysia sentiasa dalam rahmat dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi anda yang baru saja masuk ke channel ini buat pertama kalinya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak kepada subscriber saya yang sentiasa sudi dan setia menonton video saya daripada dulu hingga sekarang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, baru-baru ini keluar satu maklumat berkaitan dengan top 10 bandar paling ramai pelawat antarabangsa dalam tahun 2025 yang lalu, yang menunjukkan Kuala Lumpur berada di tangga yang ke-10 dengan 17.3 juta kedatangan pelancong antarabangsa. Kemudian itu di dalam Global Muslim Travel Index 2025 menunjukkan bahawa Malaysia telah dinobatkan di ranking pertama sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim dunia. Sekitar 5.4 juta pelancong Muslim dianggarkan melawat Malaysia saban tahun. Sebahagian besar daripada pelancong ini melawat Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya saya mencari-cari apakah produk pelancongan di Kuala Lumpur ini yang dapat menarik begitu ramai pelancong Muslim dan juga bukan Muslim dari seluruh dunia. Sudah pasti makanan halal, fasiliti hotel Muslim friendly serta keramahan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Namun begitu, saya dapati juga ada satu produk pelancongan yang begitu ikonik di Kuala Lumpur ini, begitu menonjol dan dapat menarik ribuan pelancong dari seluruh dunia. Apakah produk tersebut? Saksikan video ini hingga ke akhir. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, bayangkan kita sekarang berada di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Di sekeliling kita terdapat bangunan pencakar langit, pusat membeli belah dan juga jalan-jalan yang sibuk. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu terdapat bangunan yang sangat tenang, indah dan penuh dengan nilai sejarah. Bangunan itu ialah masjid. Dan tahukah anda bahawa Kuala Lumpur mempunyai lebih daripada 300 buah masjid, dan sebahagian daripadanya bukan sahaja menjadi tempat ibadat tetapi juga menjadi pusat tarikan pelancong dari seluruh dunia. Jadi dalam video kali ini kita akan sama-sama melihat 3 buah masjid yang paling ikonik di Kuala Lumpur ini, yang bukan sahaja terkenal dan menjadi kebanggaan kita rakyat Malaysia tetapi juga menarik minat pelancong-pelancong daripada seluruh dunia. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, dianggarkan terdapat sekitar 319 buah masjid di Kuala Lumpur sekarang ini, selain ratusan surau-surau di pejabat, pusat membeli belah dan juga kawasan perumahan. Masjid-masjid di Kuala Lumpur ini mempunyai pelbagai reka bentuk arkitektur yang unik. Ada yang moden, ada yang bersejarah dan ada juga yang dipengaruhi oleh seni bina daripada Turki, Timur Tengah dan juga Asia Selatan. Menariknya, banyak masjid di Kuala Lumpur ini membuka pintu kepada pelawat-pelawat luar negara, terutama yang bukan Islam dari seluruh dunia. Jadi Kuala Lumpur ini bukan sahaja terkenal dengan bangunan yang tinggi pencakar langit seperti Petronas Twin Towers, Menara KL ataupun Menara Merdeka 118, tetapi bandar ini juga mempunyai seni warisan Islam yang sangat kuat dan terpelihara melalui masjid-masjidnya. Sekarang ini mari kita sama-sama lihat 3 buah masjid yang paling menarik yang sering menjadi tumpuan pelancong-pelancong seluruh dunia di Kuala Lumpur. Yang pertama, Masjid Negara. Masjid ini merupakan masjid kebangsaan Malaysia dan siap dibina pada tahun 1965. Masjid ini terletak berhampiran dengan beberapa tempat menarik seperti Muzium Kesenian Islam Malaysia, Taman Burung Kuala Lumpur, Taman Botani Kuala Lumpur dan stesen kereta api Kuala Lumpur.
Apa yang menjadikan Masjid Negara ini unik dan menarik ialah reka bentuk bumbungnya yang berbentuk bintang dengan 16 bucu. Reka bentuk ini melambangkan perpaduan negeri-negeri di Malaysia. Masjid ini juga mempunyai menara yang tinggi setinggi kira-kira 73 meter yang boleh dilihat dari jarak yang jauh. Ruang solatnya sangat luas dan boleh menampung sekitar 15,000 jamaah pada satu-satu masa. Bagi pelancong-pelancong yang datang ke Masjid Negara ini, ianya merupakan satu tempat yang menarik dari segi seni bina Islam moden, termasuk hiasan dalaman di dalam ruang solatnya. Tidak ketinggalan juga seni ukiran kayu tradisional Melayu yang sangat halus ukirannya, serta tulisan kaligrafi Islamik yang sangat menarik. Dan terdapat juga kawasan taman di sekitar masjid ini yang sangat indah dan ramai pelancong-pelancong dari Eropah, Jepun dan Timur Tengah datang ke sini untuk mengambil gambar dan mempelajari budaya Islam di Malaysia. Bagi pelawat-pelawat bukan Islam, pihak masjid menyediakan jubah khas supaya mereka boleh melawat dengan sopan, dan dianggarkan sekitar 300,000 hingga 500,000 pelawat termasuk pelancong luar negara datang dan melawat Masjid Negara ini setiap tahun, dan ini menjadikan Masjid Negara ini sebagai salah satu masjid paling mesra pelancong di Malaysia. Yang kedua ialah Masjid Wilayah Persekutuan. Ramai antara kita tidak perasan dengan masjid ini yang terletak di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Masjid ini sering digelar sebagai antara masjid yang paling cantik di Kuala Lumpur dan dibina antara tahun 1997 hingga tahun 2000 dan mampu menampung sekitar 17,000 jemaah pada satu-satu masa. Apa yang menjadikan masjid ini sangat istimewa ialah seni binanya. Seni bina Islam yang unik dengan kubah besar berwarna biru, kaligrafi Arab dan juga ukiran tradisional Melayu yang halus. Kita dapati reka bentuk masjid ini menggabungkan beberapa gaya seni bina seperti seni bina Melayu, seni bina Ottoman Turki, seni bina Moorish dan juga seni bina Iran. Masjid ini sendiri mempunyai 22 buah kubah yang sangat cantik serta ukiran dalaman yang sangat halus. Ramai orang mengatakan bahawa masjid ini mengingatkan kita kepada Masjid Biru di Istanbul, Turki. Selain daripada itu, kawasan di sekitar masjid ini juga dipenuhi dengan taman-taman dan juga pohon-pohon yang hijau. Sebab itu, masjid ini juga dikenali sebagai masjid dalam taman. Masjid wilayah ini juga terkenal dengan program lawatan pendidikan untuk pelancong-pelancong terutama dari luar negara. Jadi melalui program ini, pelawat-pelawat boleh belajar berkaitan dengan agama Islam, budaya masyarakat Muslim di Malaysia dan sejarah masjid-masjid di Malaysia. Dan program ini sangat popular di kalangan pelancong-pelancong antarabangsa. Lebih daripada 10,000 pelancong menyertai program ini setiap tahun. Yang ketiga, Masjid Jamek Sultan Abdul Samad ataupun popular dengan Masjid Jamek Kuala Lumpur. Masjid ini merupakan masjid yang tertua di Kuala Lumpur, dibina pada tahun 1909, 117 tahun yang lalu, masih utuh, elegan dan berfungsi. Terletak di lokasi yang sangat unik, iaitu di pertemuan dua sungai, Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Jadi lokasi ini juga sangat strategik kerana berhampiran dengan kawasan-kawasan pelancongan bersejarah negara kita seperti bangunan Sultan Abdul Samad dan juga Dataran Merdeka. Seni bina masjid ini sebenarnya sangat berbeza daripada masjid-masjid moden yang biasa kita temui dan juga dua masjid yang telah dipaparkan sebentar tadi. Arkitektur masjid ini dipengaruhi oleh gaya Moorish daripada India dengan kubah merah dan putih
yang sangat ikonik. Dewan solatnya pula tidaklah luas dan mempunyai banyak tiang-tiang yang sering kita temui bagi masjid-masjid lama di negara kita. Ramai pelancong-pelancong dari seluruh dunia yang datang melawat ke masjid ini dan dianggarkan 50,000 hingga 100,000 pelawat melawat Masjid Jami' ini saban tahun, menjadikan Masjid Jami' bukan sahaja tempat ibadah tetapi juga pusat tarikan pelancong yang tersohor di Bandar Kuala Lumpur. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan, semua produk pelancongan masjid ini yang ditonjolkan oleh Bandar Raya Kuala Lumpur memaparkan ciri-ciri seni bina Islam, sama ada moden ataupun tradisional, ukiran-ukiran tradisional Melayu, kaligrafi Islamik dan sebagainya. Jadi daripada produk pelancongan ini, masjid-masjid telah memainkan peranan yang melampaui daripada tempat ibadat umat Islam semata-mata, malah menjadi destinasi pelancongan peringkat dunia yang menarik. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebagai rumusannya, kita tidak hairan di mana Kuala Lumpur adalah bandar ke-10 di dunia yang menerima jumlah pelancong antarabangsa yang paling ramai. Sejumlah 17.3 juta pelancong antarabangsa datang melawat Kuala Lumpur pada tahun 2025 yang lalu. Hakikatnya Kuala Lumpur ini bukan sahaja sebuah bandar moden yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan pencakar langit, tetapi ia juga mempunyai produk pelancongan bertaraf dunia dari sudut masjid-masjidnya. Jika sahabat-sahabat dan kawan-kawan melawat Kuala Lumpur suatu hari nanti, jangan lupa untuk singgah dan melihat sendiri keunikan dan keindahan masjid-masjid yang dipaparkan ini, kerana di sinilah anda boleh melihat gabungan agama, sejarah, budaya dan seni bina sekaligus di dalam satu bangunan. Jika sahabat-sahabat dan kawan-kawan berminat dengan masjid-masjid di Malaysia, sila tonton siri ziarah Masjid Malaysia di playlist saya yang satu lagi di channel ini. Sehingga kini saya sudah paparkan lebih daripada 90 buah masjid yang sudah saya ziarah dan lawati di seluruh negara. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya hingga ke akhir kali ini, dan sekiranya sahabat dan kawan-kawan minat dengan video ini, sila subscribe channel saya dan share video ini supaya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria daripada saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.